Halo guys, selamat petang. Kereta ni dah nak dilancarkan ya. Proton Imas 7 PHEV. Kali ni punya model pakai 1.5 liter NA 4 silinder serta motor elektrik. Kau tengok lah dia punya handle tu lain. Body semua sama. Dia pakai platform yang asal. Dia ada dua tempat tangki minyak. Satu tempat charge, satu tempat isi minyak. Dan juga lampu LED lah. Sebalis, melintang. Straight lampu dia. Rim dia lain tau. Korang tengok lah. Dia punya design daripada. Nah, inilah rupa dia. Proton Imas 7 yang PHEV tu kan. Nah, rupa dia macam ni lah. Serupa geng. Dia punya handle macam ni. Bukan biasa-biasa ya, dia punya handle. Tapi dia punya kereta tu hybrid lah. Kau tengok lampu dia macam ni lah. Dia punya bumper, bonnet, rim. Rim paling special lah. Paling ada 2 tone. Hitam campur chrome. Lepas tu ada crossover sama dengan Imas 7. Sama guys. Tapi dia punya lampu memang ada sikit lah. Dia punya design tu lawa gila. Dia punya bawah bumper tu lah lain daripada lain. Dia punya design lebih okey, lebih kemas. Sudah dikemas kini kereta zaman sekarang. Nanti korang boleh beli lah lepas ni. Korang pun boleh beli kan, beli kereta ni. Lepas ni 2026 tahun ni akan dilancarkan. So korang boleh lah beli kereta ni. Kereta ni pun tak payah charge lah, tinggal isi minyak je. Lepas tu boleh lah jalan hybrid guys. Campur elektrik motor ya guys. Sekian, terima kasih. Jangan lupa like, comment, share and subscribe guys. Bye bye.